Setelah Allah menyebut nurun ala nur, Allah menyambung dengan satu ayat yang sangat besar. Allah berfirman, Allah memberi petunjuk kepada cahayanya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan di sinilah Imam Al-Ghazali membawa manusia memahami bahawa nur bukan sesuatu yang manusia miliki dengan kekuatannya sendiri. Kerana jika nur boleh dicapai hanya dengan usaha, maka semua manusia yang belajar akan mendapat cahaya yang sama. Tetapi hakikatnya tidak begitu. Ada manusia banyak ilmu tetapi hatinya keras. Ada manusia banyak ibadah tetapi masih cintakan dunia. Dan ada manusia yang sedikit amalnya tetapi Allah membuka cahaya besar dalam hatinya. Kenapa? Kerana nur itu bukan hak manusia, tetapi rahmat daripada Allah Ta'ala. Namun ini bukan bermaksud Allah berlaku zalim kepada hambanya. Kerana Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa hati manusia sendiri berbeza-beza dalam menerima cahaya. Ada hati yang dipenuhi kesombongan, hawa nafsu, cinta dunia dan kelalaian. Maka hati seperti itu sukar menerima nur. Bukan kerana cahaya tiada, tetapi kerana hati itu sendiri tertutup. Sebagaimana cahaya matahari tidak masuk ke dalam rumah yang pintunya tertutup, maka nur Allah juga tidak masuk ke dalam hati yang dipenuhi hijab. Dan sebab itu orang-orang arif tidak sibuk mengejar rasa-rasa rohani. Tetapi mereka sibuk membersihkan hati, mematahkan ego dan membuang hijab dalam diri. Kerana mereka memahami manusia tidak mencipta cahaya. Manusia hanya membersihkan tempat turunnya cahaya. Dan apabila hati benar-benar bersih, Allah sendiri yang membuka nurnya. Sebab itu semakin seseorang disentuh nur, semakin dia merendah diri, takut kepada Allah dan merasa dirinya sangat fakir. Kerana dia memahami kalau Allah menarik nur itu, walau sekejap hatinya kembali gelap. Dan disinilah seluruh perjalanan Mishkatul Anwar akhirnya kembali kepada satu hakikat besar. Tidak ada nur yang hakiki selain Allah. Mata melihat kerananya, akal memahami kerananya, hati hidup kerananya, dan seluruh kewujudan manusia bergantung kepadanya pada setiap saat. Sebab itu penutup perjalanan ini bukan membuat manusia merasa dirinya sudah sampai, tetapi membuat manusia sentiasa berdoa, Ya Allah, jangan Engkau biarkan hati kami bergantung kepada diri kami walau sekelip mata. Kerana akhirnya seluruh perjalanan nur ini bukan tentang siapa yang paling banyak tahu, tetapi siapa yang Allah izinkan untuk melihat. Semoga Allah menjadikan hati kita antara hati yang menerima nur petunjuknya dan tidak dihijab daripadanya oleh diri kita sendiri. Sebelum kita akhiri, tinggalkan selawat kamu di ruangan komen sebagai tanda menerima ilmu ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.